Okey, pada malam ni kita nak kongsi tentang PGMall. Okey, yang mana yang belum lagi pernah dengar tentang PGMall. PGMall ni adalah online shopping platform yang mana PGMall berada di bawah Public Gold. Okey, maksudnya Public Gold Group, di bawah tu kita ada banyak sub-sub bisnes yang lain. Salah satunya adalah PGMall. PGMall adalah online shopping platform memang milik orang Malaysia. Tak seperti platform yang lain lah, seperti S, L dan T. Okay. PGMall ni memang Malaysian dan ada banyaklah kelebihan yang kita boleh dapat daripada kalau kita bershopping di dalam PGMall. Okey, baik. Saya nak share screen tapi tunggu sekejap ya. Mana dia punya ni? Sekejap. Okey, share screen dulu. Okey, sekarang ni boleh nampak kan saya punya screen. Screen ini adalah website PGMall. Website PGMall ni tuan-puan, siapa yang belum pernah buka, ini adalah websitenya www.pgmall.my. Yang mana kalau kita ada akaun Public Gold, kita akan dapat akaun PGMall secara percuma. Maksudnya daripada satu akaun Public Gold, kita akan dapat akaun PGMall yang nama kita juga. Nak login pun menggunakan PG code yang sama dengan akaun Public Gold. Okey, ni website satu lagi ada juga apps. Yang macam depan saya ni, ini adalah apps PGMall. Okey, jadi kita nak berkongsilah tentang PGMall ni. Ada yang dah pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, ada yang pernah dengar tapi tak pernah shopping lagi. Okey, dekat dalam PGMall ni tuan-puan, kita ada sangat banyak store. Okey, kedai lah, store. Ada banyak kedai yang kita boleh pilih untuk kita bershopping. Dan perkara paling penting lah, kenapa kita nak shopping dekat dalam PGMall ni, sebab dekat dalam PGMall ni apabila kita berbelanja di PGMall, kita akan dapat cashback daripada pembelian kita tu. Dia bukan bagi on the spot, dia akan dikira 1 bulan dan commission ataupun cashback ni akan dibayar kepada kita bulan berikutnya pada 25 hari bulan setiap bulan. Okey. Jadi kalaulah contoh kita berbelanja bulan ni RM100, kita akan dapat cashback bulan hadapan pada 25 hari bulan. Okey, jom kita nak tengok apa yang ada dekat dalam website PGMall ni. Okey, dalam website PGMall ni ada sangat banyak kedai tuan-puan. Dan susunannya pun kita boleh nampak lah. Atas kali ni banner yang bergerak-bergerak ni, ini adalah promosi terkini yang sedang berlangsung. Okey, semalam baru habis promosi dapat beli dalam Aidin dapat emas. Sekarang ni dah habis promosi tu. Next ada lagi, saya rasa akan bermula lagi beberapa hari saya rasa. Ke esok esok rasanya bermula promosi untuk gold bar yang lain pula daripada store yang lain. Okey, dekat dalam ni yang paling famous lah dalam PGMall ni, yang paling famous sekali adalah store Maidin tuan-puan. Kita ada banyak sangat store. Dekat atas ni, ini kita salah satu dekat atas ni, ini adalah hot day sale yang mana memang banyak promosi tuan-puan. Saya dengan suami memang tiap-tiap bulan kami akan berbelanja dalam PGMall. Dan kita ada juga banyak voucher yang disediakan untuk kita guna. Okay, ini hot day sale ni promosi yang berlangsung 24 jam saja. Contoh, okay, kita tengok yang hujung sekali ni. Ni, saya tekan Okay, sekarang ni tengah berlangsung promosi apa? Promosi gold bar Aurora Italia 1 gram 695. Murah berbanding harga asal dia. Jadi bila kita nak beli macam yang promosi ni, kita hanya perlu bayar harga tu dan kita tambah
bayaran postage sahaja. Okay. Ini pun ada ni minyak zaitun yang sihat. Ada sangat banyak pilihan dalam ni tuan-puan. Kita boleh berbelanja. Hot day sale ni kalau yang 10 pagi dia akan tamat dalam 12 jam. Maksudnya sampai esok lah, sampai pukul 10. Okay, ada pukul 4 petang, ada 9 malam. Ni akan start. Yang baru start pukul 9 tadi. Jadi sangat banyak tuan-puan. Siapa yang bulan ni belum lagi berbelanja, jom shopping dalam PG Mall. Login guna akaun kita, akaun yang ada PG Code tu. Okay. Okay, jadi ini adalah hot day sale dan ini adalah super shocking sale. Super shocking sale ni, kalau hot day sale ni dia 24 jam sahaja. Okay. Kalau super shocking sale dia lama sikit. Dia ada ni, ada limit jualan. Contoh, sekarang ni berlangsung apa ni? Contoh kita ada promosi shocking sale apa? Aurora Italia yang Hello Kitty 1 gram 695. Sama juga hot day sale. Hot day sale ni 24 jam. Yang ni dia ada panjang sikit masa dia tapi dia ada limit jumlah. Okay, ada limit jumlah. Jadi kita boleh berbeli dalam ni. Dekat dalam PG Mall ni ada semua barang-barang keperluan yang kita nak beli. Barang harian lah, barang harian, barang nak apa untuk anak-anak nak sekolah, untuk barang-barang apa peralatan rumah, semua ada dalam ni. Okay. Okay, jadi kita boleh beli macam-macam. Nak beli gold bar, dinar. Kalau di dekat platform public gold kita boleh beli juga. Dekat dalam PG Mall kita ada pilihan lagi satu untuk kita berbelanja. Beli gold bar dan dinar juga. Okay, jadi dekat bawah super shocking sale. Okay, dekat bawah super shocking sale kita juga ada super brand store. Tuan-puan, dekat dalam PG Mall ni apa yang specialnya? Kita ada banyak official store yang memang jenama dia sendiri dan memang HQ dia sendiri yang kontrol store ni, yang kontrol kedai ni. Contohnya Maidin. Maidin sekarang dulu kalau post daripada Subang, sekarang ni dia dah akan dipost daripada Negeri Sembilan. Maidin Negeri Sembilan yang akan postkan barang-barang yang kita order terus kepada kita. Okay, ada sangat banyak, antara yang famous adalah Maidin, Spritzer untuk perempuan yang memang nak minum air mineral, untuk apa yang mana anak-anak masih lagi pakai pampers, Molfix, Siti Khadijah, Taiso ni saya dah biasa beli, Taiso ni. Okay, jadi ada sangat banyak pilihan tuan-puan. Kalau klik kat sini banyak, banyak sangat. Okay, siapa yang belum pernah berbelanja dalam PG Mall, cuba komen dekat bawah. Okay, boleh komen-komen. Kalau tuan-puan ada soalan pun boleh komen. Okay, kau tengok kat sini sangat banyak kedai yang ada. Ada Logitech ni untuk peralatan komputer. Okay, nak beli barang elektrik pun semua ada, kasut ada. Dan untuk kalau yang mana dealer, kalau dealer ataupun tuan-puan ada buat home office dekat rumah, saya sangat suggest tuan-puan untuk beli kerusi kerja lah, kursi kerja dekat dalam TT Racing. Harga dia berpatutan lah dengan keselesaan yang kita akan dapat. Okay, sekarang pun ni ada less, banyak ada less. Okay, jadi boleh berbelanja. Okay, alright, saya back balik. Jadi saya nak pergi kepada ini tadi super brand store. Seterusnya bila kita dah ada super brand store, kita juga ada official store. Apa beza dia? Super brand store ni maksudnya brand-brand terkenal. Official store ni dia bawah sikit tapi lebih kurang je tuan-puan. Okay, dia official store jugalah macam super brand store dengan yang bawah ni official store, semua jenama yang trusted. Okay, dan kalau kita beli barang dalam store-store ni, penghantaran dia sangat cepat lah. Dia tak lama dan dalam masa beberapa hari je memang kita akan dapatlah barang tu. Okay, kalau official store ni saya nak share dengan tuan-puan.
saya nak share dengan tuan-puan yang PG Mall ni kita juga ada warehouse. Okay, warehouse ni apa yang kita boleh beli dalam warehouse ni ada banyak sangat barang. Okay, siapa yang belum siapa yang nampak depan ni? Okay, saya dah buka PG Mall warehouse. Sekarang ni ada diskaun. Saya tak perasan yang saya belum kutip lagi diskaun ni, kupon ni. Jadi kalau kita login akaun kita, tolonglah ambil lah diskaun banyak-banyak ni, pergi claim dulu. Claim dulu. Yang ni saya dah claim. Okay, claim semua diskaun-diskaun yang ada supaya bila kita nak berbelanja, kita boleh dapat penjimatan daripada diskaun yang kita dah claim ni. Okay, jadi dekat dalam PG Mall warehouse ni, nampak kan? Okay, ini adalah bundle deal. Bundle deals ni adalah set yang mana kita boleh nak beli satu kotak yang macam-macam ada dalam tu. Bulan lepas saya dah beli groceries, jimat bundle. Okay, jadi dalam satu box ni, satu RM20 ni ada sangat banyak barang-barang makanan. Maksudnya kalau groceries lah barang makanan. Kalau personal care ni dia ada shampoo, ada sabun dan sebagainya, dan ada sangat banyak pilihan. Okay, kalau tuan-puan contohlah kalau nak bagi dekat mak ayah ataupun nak bagi kepada siapa-siapa yang memerlukan, set ni sangat sesuai. Okay, sebab dia ada macam-macam dalam satu kotak. Jadi memang memudahkanlah untuk kita nak bagi kepada orang lain ataupun nak bagi kepada saudara mara yang memerlukan ke, nak bagi ke mak ayah ke. Set ni sangat sesuai. Kita tak payah fikir dah kita nak beli apa. Dalam satu set tu semua ada. Okay. Jadi sangat jimat dan memudahkan untuk kita. Dalam PG Mall warehouse ni juga ada banyaklah barang-barang keperluan untuk kita nak buat konten. Okay, kalau kita nak buat konten, contoh saya bagi ni okay, first ni, ni adalah promosi yang sekarang berlangsung. Pemegang untuk kita nak pegang handphone, untuk kita nak buat live, nak buat video. Okay, dan ini antara yang adalah promosi yang ada. Ada sangat banyak tuan-puan, nanti boleh masuk tengok tau. Okay, antara yang kami dah pernah beli hari tu kan beli apa? Sebab banyak sangat yang dah beli. Okay, boleh cuba beli dalam ni. Ada last hari tu sebelum pernah beli juga power bank, macam-macam lah kita dah beli. Alright, okay, itu PG Mall warehouse. Selain pada tu, kalaulah kita nak beli barang kemas, okay, dekat bawah Public Go ni kita ada PG Jewel. Okay, PG Jewel yang mana ini adalah satu jenama barang kemas. Nak saja smart yang power tapi kecil. Okay, kejap lagi kita carikan kalau ada. Okay, sebab dia ada banyak level lah kalau macam mic tu. Okay, PG Jewel ni barang kemas tuan-puan. Kita ada barang kemas 916 dan kita ada barang kemas 999. Okay, barang kemas ni yang bawah Public Go ni saya cerita sikit sebab dia ada dalam PG Mall. Kita ada 3 cara beli. Yang pertama kita beli 4 cara. Kalau untuk barang kemas 999 boleh keluarkan daripada akaun Gap. Itu pertama. Yang kedua, tuan-puan boleh pergi ke kedai official kedai lah. Dekat kedai PG Jewel boleh beli terus on the spot. Okay, dah ada banyak cawangan. Yang ketiga adalah dengan cara beli barang kemas PG Jewel ni dalam website PG Jewel. Okay, yang keempat adalah ini. Kita boleh beli barang kemas PG Jewel dalam satu kedai saja. Maksudnya kita buka apps PG Mall, kita buka website PG Mall, boleh beli barang kemas di sini sahaja, tak perlu buka website lain. Okay, jadi saya klik kat sini. PG Jewel ni ada sangat banyak pilihan lah tuan-puan, termasuklah kalau gold bar yang kecil-kecil, Public Go dia tak letak dekat website Public Go. Public Go letak dekat dalam PG Jewel, dalam PG Mall. Okay, jelas dalam store PG Jewel dekat dalam PG Mall ni
tuan-puan boleh juga beli gold bar yang kecil-kecil 1 gram, 0.5 gram. Nak beli terus dan simpan. Maksudnya tak melalui akaun Emasgate Public Gold. Dan dekat dalam PG Jewel, PG Mall ni, kita boleh buat EPP 6 bulan untuk barang lebih daripada RM500. Maksudnya contohlah kalau setengah dinar, nak beli setengah dinar, tak nak melalui website Public Gold, nak beli dalam PG Mall, boleh. Okey, dan boleh buat bayaran penuh ataupun bayaran 6 bulan. Okey. Dan ada juga dealership promo dan macam-macam lagi tuan-puan. Okey, sangat banyak pilihan. Alright. Okey, kita tak nak berlama-lama dekat situ, ada banyak lagi. Selain daripada PG Jewel, kita juga ada Aurora Italia. Ada yang tanya saya lah. Apa beza Aurora Italia dengan PG Jewel? Okey, ni saya nak cerita dekat tuan-puan. Kalaulah PG Jewel ni, dalam store PG Jewel dan PG Mall ni, dia ada gold bar, dia ada dinar kan, yang kecil-kecil. Yang sampai besar pun ada juga. Ada barang kemas -16 dan barang kemas -9. Okey, dan dekat dalam dekat dalam store Aurora Italia, dalam store Aurora Italia, ini adalah store yang ada jual gold bar, dinar ada gold bar lah yang ada jual gold bar, tetapi dia punya design dia jenama international. Okey, contoh, contoh, kejap ya, mana tadi promosi dia. Okey, contoh, sekarang ni dah keluar gold bar Disney Pixar Store, Toy Story, ni Zootopia, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita ada Finding Nemo, kita ada apa lagi? Maksudnya yang jenama international semuanya berada di bawah Aurora Italia. Sebab apa? Sebab apa Aurora Italia? Aurora Italia ni jenama lain tak? Tak, Aurora Italia ni di bawah Public Gold juga. Tetapi disatukan sebab gold bar yang jenama Aurora Italia ni, Public Gold bayar royalty penggunaan nama Disney, contoh Disney kepada Disney. Public Gold bayar royalty, sebab tu gold bar yang Disney ni dia mahal sedikit berbanding gold bar yang dekat dalam PG Jewel tadi. Okey, contoh, saya bagi contoh kepada tuan-puan. Okey, ini 1 gram Aurora Italia yang Tom and Jerry ni, 1 gram harga dia RM705. Mahal sedikit berbanding yang dekat yang lain. Okey, sebab apa dia mahal sikit? Sebab ada portion daripada harga tu PG bayar kepada Disney. Maksudnya PG ni bukan main ambil je tuan-puan. Kita bayar kepada pemilik jenama tersebut. Tapi memang comel. Saya pun ada juga simpan. Okey. Kalau macam siapa yang peminat Disney dan macam-macam lagi, boleh dapatkan gold bar di dalam ni. Okey. Sangat comel dan sesuai untuk kita nak buat koleksi lah. Okey. Jadi ada sangat banyak tuan-puan, boleh tengok dekat dalam store Aurora Italia. Okey. Aurora Italia boleh EPP 6 tak? Saya rasa tak boleh. Yang boleh buat adalah dekat dalam PG Jewel. Tapi kalau nak try, boleh try lah. Nanti kita tengok Okey, dalam Aurora Italia ni juga kita juga ada barang kemas. Tapi saya nak explain kepada tuan-puan dulu. Saya nak bagi tahu, kalaulah tuan-puan tak tahu lagi ataupun boleh bagi tahu dengan kawan-kawan yang lain. Okey, dekat dalam store Aurora Italia ni ada pendant. Tetapi pendant ini bukan emas tuan-puan. Okey, pendant ni adalah dia pendant ni apa? Loket. Okey, loket ni dia bukan emas, dia adalah di luar tu saja yang bersalut warna emas. Okey, kenapa dalam dia bukan emas? Sebab kalau emas dia tak boleh buka-buka nak letak apa ni? Macam yang bulat ni kita letak dinar dekat dalam. Okey. Gold plated. Ya, dia plated dia dekat luar saja. Dan dia mahal sebab dia ada batu. Okey.
dia ada batu. Satu lagi perkara seterusnya yang saya kena bagi tahu adalah kalau tuan-puan beli yang ini, jangan fikir-fikir nak jual. Okey, sebab dia hanya sebagai perhiasan untuk kita letakkan gold bar dan dinar kita dekat dalam loket tu. Okey, jadi maksudnya tujuan dia untuk berhias saja. Kalau nak jual balik tak payah jual lah, simpan buat koleksi peribadi dan boleh pakai. Okey, itu yang saya kena bagi tahu. Sebab ada orang yang beli tetapi dia nak jual balik. Saya kata itu bukan emas. Ini bukan emas. Tuan-puan nak beli emas, beli yang bentuk gold bar dan dinar. Okay. Contoh macam yang ini adalah floral brooch yang mana kita boleh letak dekat tudung ataupun letak dekat kot yang kita boleh masukkan emas 1/4 dinar dekat dalam casing dia. Alright. Okay. Jadi untuk EPP, okay, kita nak try tekan. Untuk Aurora Italia, boleh tak kita nak buat EPP? Okay, saya ada add to chart yang floral brooch ni. Memang cantik. Dan saya kena bagi tahu juga, ini harga RM919 ni tidak termasuk emas 1/4 dinar. Kita kena beli asing. Okay, jadi saya nak cuba tengok dapat tak kita boleh buat apa ni? EPP. Jadi contoh ini adalah floral brooch. Kalau lah kita nak beli dia, kita klik dekat sini dan kita terus semak keluar. Okey, bila kita semak keluar, alright. Okey, ini adalah produk kita. Jadi dekat sini tuan-puan boleh tengoklah harga dia, kemudian dia ada voucher kedai. Yang ini kita tak dapat guna voucher dan total shipping dia RM4.50 sahaja untuk Semenanjung Malaysia. Kalau untuk Sabah Sarawak biasanya RM10 lah. Okey, dan ini adalah PG Mall voucher pun kita tidak ada yang kita boleh guna. Okey, jadi okey, tadi Cik Fatin tanyakan boleh buat PG EPP tak untuk Aurora Italia? Boleh. Okey, jadi untuk Aurora Italia kita boleh buat EPP 6 bulan. Okey, ini adalah dia punya jadual dia. Contoh, okey saya bagi contoh kalau kita lock hari ni, kita kena buat bayaran tarikh yang sama. Maksudnya 19 hari bulan kita order, setiap bulan kita kena bayar 19 hari bulan. Bayaran pertama 1.5470 sen. Bayaran bulanan ini dia dah tulis. Okey, jadi kalau kita okey, kita klik sahkan dan bila kita nak contoh saya tekan sahkan, kemudian kita nak bayar guna FPX dan kita hanya bayar RM154.75 sahaja untuk first bayaran. Okey, jadi untuk yang EPP ni dalam PJJ World dengan Aurora Italia, kita kena bayar tiap-tiap bulan bukan dekat website Public Gold, bukan dekat apps Public Gold tetapi dekat dalam website ataupun apps PG Mall. Okey, boleh ya? Dan kalau dah habis bayar barulah emas ni ataupun barang ni akan dipost kepada kita. Okey, jadi boleh faham ya? Okey, alright. Jadi saya back balik. Okey, jadi kalau tuan-puan nak kalau tuan-puan dealer nak share kepada customer dan frontline untuk Aurora Italia dengan PJJ World boleh buat EPP. Tetapi kita kena remind lah kalau EPP itu adalah komitmen. Alright. Okey. Jadi kita back balik. Okey. Saya back balik kepada home. Okey, jadi jelas ya, nak beli barang kemas, kita nak beli barang kemas boleh, nak beli gold bar dan dinar dalam website PG Mall pun boleh juga. Okey, memudahkanlah. Alright. Okey, seterusnya ada sangat banyak pilihan tuan-puan. Jadi itu tadi kita buat demo untuk untuk Aurora Italia. Kalau kita nak buat pembelian secara EPP. Alright. Okey, jadi dekat bawah ni ada sangat banyak lah yang ada promosi. Saya tu dah banyak add to cart barang-barang dari Maidin. Dari Maidin sebab tapi tak beli lagi lah, tak check out lagi. Sebab apa? Sebab nak balik kampung.
nanti sebelum habis bulan dah dekat-dekat tarikh nak balik ke rumah balik, barulah saya akan check out barang-barang tersebut. Jadi add to cart je dulu. Okay. Dan bila kita nak check apa-apa barang kat rumah yang tak ada tu, mudahlah check dulu add to cart. Nanti dah ready untuk di-post. Dalam masa seminggu kita ada kat rumah, baru kita postkan. Kita bayar dan kita post. Okay. Ini adalah barang-barang yang kita boleh beli. Okay, jadi saya nak demo sikit lah contoh. Tadi saya ada add to cart. Kita nak tengok contoh macam mana kita nak buat bayaran dekat dalam PG Mall. Okay. Dekat dalam PG Mall ni, saya nak ambil contoh sekejap ya. Mana dia? Katalah saya nak beli barang dalam PG Mall. Okay, kita ambil inilah, tak banyak kan. Okay, contoh saya nak beli kasut dekat dalam PG Mall ni. Kemudian saya klik dekat store ni. Kemudian kita klik semak keluar. Okay. Bila kita klik semak keluar, okay, dia akan keluar alamat. Lepas tu dia akan keluar senarai barang yang kita nak bayar. Dan kita ada pilihan voucher kedai dan voucher PG Mall. Okay. Kalau untuk barang bukan emas, biasanya memang banyak pilihan voucher. Ini yang setakat yang ada yang saya dah claim lah. Okay. Kalau kita beli lebih daripada RM50, kita boleh dapat diskaun RM4.50. Diskaun postage lah. Okay, contoh saya klik ni, okay. Kemudian dah dapat dah less satu, RM4.50. Okay, seterusnya bila kita nak buat bayaran, okay, saya nak share ni, kita boleh buat bayaran melalui C-Wallet. Kalaulah dalam C-Wallet kita ni ada duit, kita boleh guna C-Wallet. Okay. Kemudian kalau macam saya C-Wallet ni ada 367, jadi nak buat bayaran 139 ni cukup untuk C-Wallet saya. Tetapi kalaulah orang yang contoh dalam C-Wallet ada RM50 je. Sedangkan saya nak bayar 139. Okay, jadi tuan-puan boleh klik saja C-Wallet. Contoh ada RM50, klik dulu yang ni. Kemudian dekat bawah ni dia akan deduct RM50. Maksudnya 139.70 sen akan tolak 50. Ada lagi balance kan? Ada lagi balance ni kita boleh bayar sama ada melalui FTX, Grab, semua yang ada dekat sini. Maksudnya yang best ni PG Mall ni, kita boleh gabung cara bayaran. Adalah kita boleh guna voucher. Voucher yang PG Mall bagi. Kemudian kalau ada C-Wallet, kita tolak C-Wallet. Kalau C-Wallet tak cukup, barulah tambah menggunakan duit kita, FPX ke, Touch and Go ke, Grab ke, credit card pun boleh. Ini pilihan sangat banyak lah dekat dalam PG Mall. Okay, jadi bila kita dah okay nak bayar dengan apa, barulah kita klik confirm order. Alright, okay, mudah kan? Jadi kalau kita nak tengok dia punya tracking number pun mudah saja, klik dekat bahagian pesanan saya. Okay, dekat bahagian pesanan saya ni kita boleh tengok senarai lah, senarai yang kita beli, dan kita juga akan dapat tracking number dekat bahagian maklumat. Okay, mudah je kan? Siapa yang belum lagi berbelanja dalam PG Mall, kena berbelanja. Okay. Jadi saya nak tengok sekejap, ada tak cik tadi, Cik Nazron nak tanya mic yang power tapi kecil. Okey, jadi jom kita tengok macam ni kita nak cari mic dekat dalam contoh saya ambil microphone wireless. Okey, jadi dekat dalam ni adalah pilihan-pilihan yang ada. Okey, jadi kalau macam saya, banyak kan pilihan. Jadi kita boleh pilih lah yang mana yang kita selesa. Okey. Kalau siapa yang rasa nak yang powerful, Saramonic ni paling powerful lah, Saramonic. Okey. Dan ni kamera dalam store kamera 7U, ada sangat banyak pilihan. Macam saya hari tu
Asal tak beli dalam ni kot. Ni pun ada juga boya. Tapi harga dia memang kencang sikit lah. Okay. Selain daripada itu, boleh cari mikrofon live lah. Mikrofon live. Tapi kalau dalam kamera 7 ni memang recommended. Sebab barang dia memang berkualiti. Okay. Siapa nak try tengok dalam store kamera 7, boleh try tengok. Okay, ada sangat banyak pilihan. Contoh saya klik kat sini. Lepas tu kat mana kita nak tengok apa yang ada lagi dalam kamera 7, masuk dalam ni. Klik lawat kedai ataupun guna bahasa Inggeris pun boleh juga. Dalam ni ada sangat banyak pilihan yang ada. Ni kalau Encik Nazrul berminat ni ada lavalier mikrofon. Ini pun kecil juga. Dia sekali dengan bekas. Okay. Alright. Biasanya macam ni tahan lama. Racun kuat, ya. Okay, boleh guna. Memang dalam kamera 7 ni saya memang recommended lah kalau tuan-puan dealer ataupun memang kalau bukan dealer penyimpan emas pun, yang mana yang buat konten kerja ke apa ke, mic macam ni sangat recommended. Tengoklah 13.5 hour. Maksudnya memang lamalah jangka masa untuk mic ni. Alright. Okay. Jadi kalau yang lain nak tengok boleh tengok dalam kamera 7. Okay. Jadi silakan boleh ganti yang dah rosak ni bateri nak beli. Okay tuan-puan. Okay. Mic kalau dah lama-lama dia memang bateri dia dah tak tahan kan. Boleh beli baru. Okay. Jadi ada apa-apa lagi yang nak bertanya tentang PG Mall? Cuti-cuti sekolah ni tuan-puan, kalau nak beli peralatan untuk sekolah tahun depan, boleh beli dalam PG Mall. Okay, nanti dapat cashback, tak rugi pun. Okay, dan satu lagi, kalaulah, saya tutup dulu kejap saya nak stop sharing dulu. Okay, mana dia gambar saya. Okay, jadi satu lagi, kalau kita beli dalam PG Mall, sekiranya kita ada masalah dengan parcel kita, parcel tak keluar, bukan tracking number tak keluar ataupun ada masalah dengan barang yang kita beli tu, kita boleh contact PG Mall tuan-puan. Okay, kita boleh contact PG Mall dekat dia punya chat PG Mall. Okay, nanti kami akan, saya dan suami akan share lah link untuk support customer PG Mall. Sebab saya pun kadang-kadang saya cari sesuatu barang tu tak ada. Contoh, saya nak beli barang dalam Maidin. Saya nak beli barang dalam Maidin tapi barang tu tak ada dekat dalam store tu. Ataupun barang tu dah habis. Jadi kita boleh contact dengan staff PG Mall. Kita bagi link lah produk tu daripada platform lain ataupun gambar ke. Kita cakap dengan staff, saya nak beli benda ni dekat dalam store Maidin. Boleh tak tambah stok? Biasanya saya buat macam tu kalau beras dan benda-benda yang macam sos, kicap yang mana kita memang nak beli tiap-tiap bulan tetapi habis stok. Okay. Jadi itu kalau kita ada masalah dan kita nak beli barang tak ada. Okey, dan kalau tuan-puan ada store, maksudnya store tu dekat platform lain tapi dalam PG Mall tak ada, boleh juga suggest kepada PG Mall untuk bawa masuk store tersebut dalam PG Mall. Okey, jadi itu antara yang saya nak share hari ni. Okay. Puan, EPP 6 untuk belian minimal 500 ni setiap masa ada ke? Ya, ada. Dah lama dah. Ada. Okay. Saya pernah bantu penyimpan emas saya yang dia nak beli barang kemas tapi barang kemas tu tak sampai 1000 tapi boleh buat EPP 6 kali di dalam PG Mall. Cumanya untuk PG Mall ni kita kena guide penyimpan emas kita ataupun tuan-puan sendiri yang kena beli ataupun nak buat bayaran tu sebab dia tak boleh buat third party macam public gold. Kita kena bayar sendiri dekat dalam akaun kita untuk bayaran bulanan. Jadi memang kita kena guide lah macam mana untuk buat bayaran tiap-tiap bulan. Alright.
Okey, memang ada, boleh saja membeli belah untuk barang kemas dan PG Jewel dan Aurora Italia secara EPP. Okey, okey, itu saja ke soalan? Ada soalan lain? Okey, kalau semua jelas, okey, tahniah saya ucapkan, Alhamdulillah. Dan siapa lagi, satu lagi, saya nak share last. Kita kalau boleh setiap bulan minimum RM100 kita shopping dalam PG Mall. Okey, dan kalaulah tuan-puan nak income extra, nak reward extra daripada PG Mall, tuan-puan perlu membeli belah dalam PG Mall minimum RM500 setiap bulan. Okey, kalau RM500 setiap bulan, kalau konsisten setahun akan dapat ekstra. PG Mall akan bagi ekstra kepada kita RM650. RM650 banyak tuan-puan. Okey, jadi daripada RM500 kita berbelanja, kita dapat cashback. Dan kalau setiap bulan kita berbelanja RM500, akan dapat lagi extra cashback yang PG Mall bagi. Okey, itu saja daripada saya tentang PG Mall. Okey, malam ni dah boleh godek-godek PG Mall, voucher pun banyak. Dan kalau ada yang berminat untuk promote PG Mall pun boleh. Gunakan link kita yang kita login guna PG Code, boleh share link produk. Contoh macam tadi kalau nak promote gold bar 1 gram yang daripada PG Jewel, boleh share terus link kita. Okey, itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan, kita stop dekat sini. Ada lagi soalan? 1, 2, 3? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita stop dekat sini dulu. InsyaAllah kita akan kembali dalam next sharing lah. Okay, next sharing. Kalau ada tajuk yang tuan-puan berminat nak tahu, boleh kontak kita. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bercuti. Okey, saya tangkap gambar dulu boleh ya?